Saya makan itu kurang dalam 2 bulan lebih sikit lah. 2 bulan lebih sikit. Yang paling ketara sekali, kalau kita nak buang air besar. Dia orang kata apa? Lawas. Lawas. Dia lawas satu. Lagi satu, saya dia ada penyakit asma daripada kecil. Semenjak saya makan ni, alhamdulillah lah. Kesihatan macam asma saya tu ada jauh beza. Kekurangan. Sebelumnya abang makan moringa kan? Sebelum ni pun saya ada makan moringa. Jadinya bila makan moringa saja dia tak membantu ke? Dia kurang power ke macam mana? Macam mana nak cakap yang ada ni, saya punya buang air besar saya lagi cantik. Tapi yang ini pun sebelum saya makan ni, saya makan moringa je. Makan moringa ni pun okey. Tapi yang ini setiap kali kita lepas makan, automatik dia buang. Itu dia kebagusan dia, kebaikan dia. Macam memang moringa dengan dua-dua ni memang saya amalkan lah. Pagi sekali makan, malam sekali makan. Untuk makluman, Atrim ni adalah gabungan di antara halba, bawang putih, halia dan kunyit sahaja. Nak cuba? Boleh terus PM WhatsApp kami ya.